Skyline ER34. See ya. Sikit lah. Sekarang langsung upgrade tau. See ya. See right here. Terus sikit. So what special? This is a Ionon 7 inch 7 inci punya Android. So dia punya Android ni sangat padu lah. Boleh dengar YouTube, Netflix semua sini. Sini dia punya shortcut lah. So kalau tak nak shortcut, masuk dalam sini, app semua ada. Nak access, korang download dah sendiri. Nak download hamster ke kan, semua boleh. YouTube, no problem. So sebab 7 inci yang nak powerful punya sistem macam ni, memang susah nak cari. Takut dia main semua ciplak-ciplak punya kan. Korang connect hotspot dari destination, korang start car, connect hotspot sampai kedai makan destinasi tu, hotspot pun belum jadi lagi. So kalau ada Ionon ni, dia punya connection sangat laju. Dia punya wifi ni, wifi search ni sangat laju. Kalau tak nak, korang boleh masukkan SIM card semua dekat sini. SIM card boleh. Sini volume, sini Type C pun ada, USB ada, AUX ada. So dia memang senang lah. Testing Netflix, tengok Netflix pun boleh buka. Okay. Lagu, kita test lagu YouTube. Cincai buka satu lagu. Nak buka besar pun boleh. Okay, nanti copyright pula. Okay, so ini Ionon punya player. Memang laju 7 inci untuk kereta JDM. Alright.